Pernah kita bincangkan para ulama Islam sendiri berbincang tentang boleh tak boleh. Ini perbincangan. Boleh tak boleh hukum-hukum dalam Quran hukum mahakam perundangan kita keluarkan dia daripada Al-Quran dan juga Sunnah, kita takninkan dia, kita masukkan di dalam perlembagaan. Boleh tak boleh? Ini ulama Islam bincang. Memang mungkin kita kata dalam kondisi, situasi kita sekarang, okey, boleh. Dalam situasi kita sekarang, dalam keadaan kita sekarang. Tapi ada ulama berpendapat dan berpandangan, tak boleh. Sebab kita akan menjadikan Al-Quran itu seolah-olah pilihan. Nak hak mana kita nak masuk. Lepas tu dan selarikan dan sebariskan dia dengan undang-undang ciptaan manusia. Jadi biar Quran di situ. Nampak? Ini perbincangan. Saya tak kata benda tu mesti diimplementasikan dalam negara, dalam situasi kita seperti ini. Saya kata perbincangan. Betapa ulama dulu berbincang tentang kedudukan dan kemuliaan Al-Quran sampai tak sanggup nak keluarkan undang-undang dalam Al-Quran, nak jadikan dia sebagai satu perlembagaan lain. Penghormatan yang diberikan kepada wahyu. Jadi begitu juga bila kita katakan tadi, akal kita ni bukan akal nak disiplinkan wahyu, bukan akal nak kata oh wahyu ni boleh pakai untuk ni, yang ni tak dipakai untuk ni. Bukan. Wahyu tu dia kena disiplinkan akal. Yang tu keterbalikan tu yang berlaku pada hari ini. Bila orang tu dia duk pakai akal dia. Bila kita bahaskan tentang isu negara Islam contohnya, apa itu negara Islam? Okey. Memang negara Islam ni dibahaskan oleh ulama-ulama Islam. Minta maaf. Memang negara-negara Islam ni dibahaskan oleh memang negara-negara Islam ni dibahaskan oleh apa lagi? Di dalam kitab-kitab golongan-golongan mustasyriqun, golongan-golongan orientalis. Akan tetapi perlu kita ketahui, kalau kita nak mendapatkan penjelasan yang tepat pasal negara Islam, kita nak tengok kat mana? Nak tengok kat buku orientalis ke? Nak tengok kat buku ulama-ulama Islam? Kita nak tengok kat orang-orang liberal, Erdogan ke? Kita nak tengok penjelasan negara Islam daripada Qaddafi ke? Rahimahullah, yang telah meninggal dunia dah. Nak tengok penjelasan negara Islam daripada Khomeini ke? Kita nak tengok penjelasan negara Islam daripada ulama-ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah? Mereka dah lebih tahu apa itu negara Islam, apa itu pengertian negara Islam. Kita kena tengok dekat mereka lah, para ulama. Tak boleh kita main duk buat ikut kepala kita. Tak boleh. Walaupun orang kata kalau macam tu tak ada lah negara Islam atas muka bumi, tak ada pun, ada ke tak ada ke, itulah pengertian negara Islam yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Tapi kita boleh kata contoh Saudi pada hari ini, mereka adalah negara Islam yang paling hampir walaupun tak sempurna. Mana sempurna? Tak ada lagi satu negara Islam atas muka bumi ni selepas zaman Khulafa Ar-Rashidin, selepas zaman Nabi SAW, yang sempurna pentadbiran mereka, bukan dari sudut ni, dari sudut perundangan Islam yang dipraktikkan. Tak ada lagi sampai ke hari ini. Bahkan Nabi pun sempat mempraktikkan beberapa perkara yang ditakninkan, yang dimasukkan dalam, yang dijadikan sebagai piagam Madinah tu kan. Walau bagaimanapun, contoh macam hukum zina, rajam sampai mati, berapa kali dia berlaku? Hukuman tu. Kerat potong tangan mencuri, berapa kali dia berlaku? Kalau dengan kadar jenayah pada hari ini, yang kita lihat berapa minit sekali ni, kita boleh tengok apa ni, orang gudung tangan. Tapi itu bukan cara kita menilai isu tersebut. Boleh tengok orang gudung tangan ni tak semestinya, sebab dia perlu kepada bukti, saksi, semua kena perhati tu. Banyak dia punya syarat. Bukan kira tangkap kerat. Tak boleh, itu tak kena. Okey, jadi kita katakan tadi, sekali lagi saya tekankan, wahyulah yang bertindak untuk mendisiplinkan akal dan hawa nafsu manusia. Manusia dibenarkan bernafsu, tapi perlu dikontrol. Controller dia wahyu, controller dia akal. Pasal apa akal yang akan kontrol nafsu ni. Yang akan kontrol akal adalah wahyu. Kerana ilmu, kita boleh ilmu daripada wahyu, kemudian kita kontrol, manage akal dan nafsu kita. Wallahu a'lam.